Aku daripada kotak rasa macam besar barang dia. Produk daripada Sofen, model HS43. Assalamualaikum geng, selamat datang ke review sepintas bersama aku Badik daripada Core Outdoor and Tactical. Hari ni kita nak unbox satu kotak daripada Sofen. Barang ni baru sampai, aku tak pernah buka lagi, jadi aku pun tak tahu nak expect apa kat dalam. Kok-koklah dalam dia ni barang rosak ke apa ke, tak pastilah kan. So aku diberi oleh Sofen sebuah produk ni. Dia orang urge aku untuk review, so aku try lah. Although aku cakap aku ni bukannya terror sangat review barang-barang ni kan, but then again, kalau aku takut dia macam bila nak jadi. So jom move on. So ni first time aku buka. Okay, dah kosong dalam kotak. Kita tengok apa benda yang kat luar dia bagi. Okay, nice. Dia ada bagi satu clip. Dia ada bagi lanyard. Tapi lanyard ni biasanya aku memang takkan buka. Pembaruan yang baik, dia bagi satu kabel Type C ke Type C. Dia bagi ni nampak lauya lah pula. Biasanya produk Sofen ni dia bagi manual yang agak cantik, tapi ni dia bagi A4 printed depan belakang. Tapi okey kot. Sebab yang paper biasa yang lebih high quality tu buat rosak alam je, buat apa. And then dia ada read me lah, artinya dia suruh keluarkan paper disc yang menghalang aliran elektrik di dalam lampu. Kita akan dapat satu headband. Okay, ini jenis headband yang besar, logik sebab lampu ni kompon-kompon berat. So ni dia geng, lampu yang dinanti-nantikan. So ni pertama kali aku tengok lampu ni. Aku rasa lampu ni bapak besar untuk sebuah headlamp, tapi mungkin functional by theory lah, logik untuk dia ni wujud dalam dunia. Sebab kadang-kadang kita perlukan headlamp yang mempunyai current yang besar, bateri yang besar. Jadi nak tak nak memang headlamp tu kenalah besar kan. Cuma untuk mendaki gunung, dan aku sebagai pendaki gunung, highly not recommend lah. So kita buka. So di mana instruction, biasanya barang-barang elektronik ni bila sampai dia akan ada paper disc yang memisahkan electricity. Di depan ada tak ada? Kau belakang je ada satu je. Dan ni yang normal lah, barang-barang macam ni untuk ada dalam lampu yang kau beli, sebab dia nak menebat aliran elektrik. Kita pasangkan. So barang ni harga dia tak berapa nak murah geng. Aku rasa dekat 200 juga. Dan aku pun memang tak study banyak pasal dia ni. So bateri yang dia beri tu adalah rechargeable. Oh silap lah, aku tak tunjukkan korang saiz bateri dia. Buka balik. So saiz bateri, saiz bateri 21700, kapasiti dia claim 5000 mAh. Bateri ni kau akan dapat sekali dengan setiap pembelian. Pasang balik. Bahagian track dia ni pun rasa lagi baru. Siapa yang biasa beli lampu tahulah maksud aku. Rasa licin dia kurang minyak tu. Nantilah bila free-free aku tambah minyak. Bentuk body dia kat sini untuk kita, obviously untuk cocok charging dia Type C, sebab bateri tu rechargeable. Bentuk luaran dia tak ada banyak sangat nak komen. Cuma menarik bahagian lampu dia ni. Obviously ada satu yang bukan kuning tu, yang tu I believe yang untuk warna-warni tu lah. Tapi tak apa, kita try. Nak on macam mana tak tahu. Pusing Okey, betul. Okey, mati. 1, 2, 3. Red. Red ni setahunya boleh. Dia ada 2. Oh, automatic. Okey guys, untuk kita onkan lampu ni, di sebelah tepi ni dia ada knob, di mana sekarang ni dekat bahagian off. Yang ini untuk kita twist kepada level 1, level 2, level 3, off, dan pergi ke merah, red. Untuk level 1, ini adalah 310 lumen, boleh menembak sejauh 56 meter, bertahan selama 6 jam. Yang ini level 2, 900 lumen,
yang boleh pergi sejauh 100 meter, tetapi dia bertahan 13 minit sahaja. Selepas 13 minit, daripada 900 lumen dia akan drop kepada 650 lumen. Yang itu boleh bertahan selama 3 jam setengah. Dan last kali, ini adalah 3200 lumen. Siapa yang biasa main lampu tahulah betapa terangnya 3200 lumen ni, yang boleh tembak sejauh 490 meter dan boleh bertahan selama 3 minit. Selepas 3 minit dia akan drop kepada 1000 lumen, yang itu boleh bertahan selama 7 jam. Okay, jom kita confirmkan balik fakta yang aku cakap ni, takut tersasul lah. Buka. Betul lah, 3200 lumen boleh bertahan 1 minit, tembak sejauh 184 meter. 184 meter. Okay, ni barang dia. Dari sudut waterproof, dia ni adalah IPX6. So, hujan lebat memang tak ada hal. Untuk aku, dia ni menarik sebab dia ada datang dengan klip macam ni yang boleh dipasangkan supaya kemas. Dan aku rasa kalau aku yang beli, kegunaan aku lebih kepada yang inilah. Sebab untuk headlamp mungkin kurang lah aku nak pakai. But then again, tak apa, barang dah ada, dia dah datang sekali. Kita try pasangkan dengan band dia ni. Okay, macam ni lah. Okay, cara pemasangan pun senang je kan. Sudut kualiti lampu okey, tak ada not much yang aku nak komplain. Cuma getah dia lah, getah ni mungkin pada aku terasa getah jenis yang murah, tapi tak apa, tu nanti kita check balik. So guys, itu saja review untuk Sofirn HS43 ni. Korang yang ada pengalaman atau komen, jangan lupa kongsikan di ruangan komen. Jangan lupa untuk support kami dan tekan button like, dan kalau boleh tekanlah button share. Ciao.